Jelaskan beza ha bulat dan ha pedas. Nama pun beza dah kan? Okey, segi nama pun bunyi apa? Ha pedas dan ha bulat ni dia bunyi berbeza. Okey. Pertamanya pada huruf ha dan ha, dua huruf ni yang perlu kita buat-buat, yang perlu kita usaha lebih sikit iaitu huruf ha. Okey, manakala huruf ha kita sebut dengan santai tu dia jadi dah. Okey. Huruf ha ni kita tak perlu buat-buat dah, kita sebut ha. Okey dah. Tapi bila huruf ha pedas kita kena sempitkan ruang kerongkong. Bila kita nak sebut huruf ha pedas, kita mesti sempitkan ruang kerongkong. Kena kepit sikit di tengah tu. Baru jadi ha kita sebut. Okey? Kena sebut ha, kita sempitkan ruang kerongkong untuk dapatkan bunyi pedas. Okey, kalau untuk ha simpul, ruang kerongkong kita agak luas. Daripada pangkal kerongkong keluar suara dari ke mulut, ha lebih senang berbanding ha pedas. Nak konsisten. Okey, alhamdulillahi ra. Kita sebut dengan lebih santai bila sebut huruf ha.